tuan yang mulia, belakang ni adalah sawah padi. Daripada padi datangnya beras, daripada beras datangnya nasi. Hari-hari kita dapat makan nasi kerana ada orang buat usaha atas padi. Maka nasi penting, usaha atas padi lagi penting. Begitulah juga dengan agama. Hari ini kita dapat 5 agama kerana ada orang buat usaha atas agama. Ada orang berdakwah, ada ustaz mengajar, ceramah, ada orang bergerak tabligh rumah-rumah. Maka agama telah tersebar. Jadi bayangkan sekiranya tidak ada orang buat usaha atas agama, maka satu hari nanti agama pun akan hilang. Seperti mana padi, kalau satu hari orang dah tak tanam tadi, maka lama-lama nasi pun akan hilang. Orang dah tak kenal nasi. Maka itulah yang berlaku pada setengah tempat. Agama telah hilang. Dan ada orang Islam mengaku Islam tapi tak dapat solat, tak dapat membaca Quran. Kenapa? Kerana tidak ada lagi orang buat usaha atas agama. Maka sebagaimana pentingnya usaha atas tanaman, maka pentinglah lagi usaha atas usaha atas tanaman penting. Padi penting, usaha atas tanaman lagi lah penting. Kerana itulah kita kena usahakan. Agama penting, usaha atas agama lagi penting. Faham ke hidup? Wah.